Assalamualaikum, Dajaha. Hari ini kita nak belajar vokal bahasa Cina iaitu Yunmu. Okey. Vokal bahasa Cina ada 6 huruf iaitu A, O, E, I, U, Ü. Okey. Mari kita praktis. Kita belajar dengan Lausha, ikut Lausha sebut. A. Okey, huruf A ni kita kena buka mulut. A. Boleh? O, kena bulatkan mulut. O. Okey. Huruf I, kena buka mulut sikit. Bukan salah. Boleh? Okey. Yang ni, I. Okey. Yang ni, U. Okey, untuk U yang ada titik ni, dia sebutan dia macam awak nak bersiul. Y. Mulut kena bulat. Y. Dan kalau awak ada masalah nak sebut perkataan ni, awak boleh mula dengan huruf I, kemudian ke huruf U. I. Tengok mulut Lausha. Boleh? Okey, kita ulang lagi sekali. Lausha sebut. A. O. I. U. Ü. Okey. A, O. I, U, Ü. Boleh? Okey, nanti Lausha akan share link. Awak boleh dengar lagu tentang vokal Yunmu ni dekat YouTube. Boleh praktis untuk sebutan ni. Okey, itu saja. Terima kasih.